Berjumpa kembali, geng, dalam Sembang Padu, gelak selalu. Apa tajuk kita hari ni, Abu? Hari ni kita sembang tentang duit. Topik panas ni, bro. Ramai yang ketawa, tapi ramai juga yang sengsara. Hei, janji bukan duit palsu dah lah. Din, kalau duit tak boleh beli cinta, boleh beli apa? Boleh beli reason kenapa dia tinggalkan kau dulu. Kau ni kejam gila, weh. Bukan kejam, bro. Ni realiti ekonomi perasaan. Ekonomi perasaan konon. Okey, Din. Kalau kau ada 10 juta sekarang, kau buat apa? Aku buat filem. Tajuk dia Cinta Dalam Akun Bank. Akan datang kisah cinta yang bergantung pada baki akaun. Apa ending dia, weh? Simple. Bila duit habis, cinta pun habis. The end. Kau ni kalau kahwin nanti, mesti hantaran guna QR code kan? Confirm. Lagi senang. Scan dulu baru sayang. Wedin, ni lawak fintech paling padu. So moral dia apa, Din? Kalau tak ada duit, jangan risau. Buat podcast je. Macam kita. Okay guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel kami supaya korang tak terlepas video-video terbaru yang awesome dari kami. Jumpa lagi, geng, dalam Sembang Padu.